hari ni saya nak vlog apa? Vlog tadi macam nak hujan jadi ke tak ni? Vlog keluar lagi dengan kawan. Cik boleh tu semua tu saya kena make up dulu. Saya try pakai Tommy. Saya pakai Tommy. So, apa jawab kena? Apa jawab kena? Ada jawab. Oh, tak sampai dengan tu. From Patrick. Just dulu. Dah dah siap. So ini nasi. Ini kan bahan. Kita dah bersama dengan. Hai. Dah start tak jumpa Nampak? Tahun ni tahun baru. Betul kan? Tunjuk aku. Ya tak ada. Maksudnya kau tahu yang kita Tambun terakhir dekat berapa tu? Kita pergi Tambun tu. Kita pergi Tambun itu belum apa? Bulan 11. 11 kan? 11 ke 12? 12 mana ada? 12 tak ada. 10 eh? 9? 10? 10. Lama sangat. 8 lah. 8. Tak ingat. Air lagi tak ingat? So kira setahun lah kita tak jumpa. Tahun ni baru jumpa. Tahun lepas tak ada dah. Dah gerak ni. Okay. Tak minta tak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu dia sedap lah. Rasa macam jatuh cinta banyak kali cik. Lampau. Okay. Tak jadi pakar-pakar kita pergi makan je. Ya. Main. Ni. Berapa? Dah ambil makan. Jangan memikir makan apa. Member dari tadi konsep. Kita tak dapat tempat sana, kita cuba belah sini lah. Kalau tak ada last spot lah kita kat depan. Ramai gila. Ya, Arina satu. Anak. Tapi rasanya mesti ada sambung cuti apa. Boleh je ke hari esok keluar ada orang ni kan? Bagilah orang yang bekerja ni yang tak ada cuti. Yang susah nak cuti ni. Nak dapat Atas sebelah ni? nak susah nak spend time ni. Okay, you. Tak nampak lah. Tak nampak tak apa. Jangan nanti tu masuk. Okay, you. Lah, dia palang tu pula. Siapa nak jadi okay you? Please. Menyum tak ada seronok seronok. Walaupun lighting kita bertoping kan. Bertoping. Weh, Ulan pun dah hilang weh. Ya weh. Oh. Buntut kita ni gigit nyamuk tu. Betul weh. Bye.
Sihat-sihat selalu. Salah dekat pun. Dekat pun. Baik. Kita plan. Nanti lepas raya baru kita plan yang pagi sampai malam. InsyaAllah. Datang penyu lah. Hai, dah berakhir saya punya vlog hari ini. And tak ada apa, di luar ini tak ada apa, just jalan-jalan, makan-makan, and itu je. Saya, diorang paling susah saya nak jumpa, walaupun diorang semua tinggal kat sini, and tapi sebabkan kerja macam susah nak cuti kerja, itulah yang membuat susah nak jumpa. And yeah, I'm happy. Saya happy gila jumpa diorang. Spend time. Sepatutnya hari ni ada bakar-bakar tapi tak jadi sebab hujan, and tak apalah, asalkan dapat jumpa diorang. And see you, bye.